Kenyataan media oleh Minds semalam saya difahamkan di mana kononnya saya bawa satu isu 3R dan cuba wujudkan satu situasi yang tak harmoni di negeri Selangor, dan saya pun telah buat satu laporan polis berkenaan isu ni, di mana dari awal sehingga hari ini apa yang saya buat sebenarnya pihak Minds kena faham. Sedangkan saya seorang aktivis Rizwan Ikhlas, saya pun boleh ditekan begitu oleh pihak di Minds, sedangkan rakyat biasa macam mana dilayan. Saya pun ditekan begitu, di mana saya dapati bahawa isu melibatkan masjid di USJ ni, Encik Sarul Kumar di sebelah saya, beliau telah menang kes Mahkamah Tinggi. Mahkamah dah perintahkan bayar sebanyak 750,000 lebih kurang, dan 31 sen. Ada sen lagi, bukan sikit duit dia. 700,000 lebih perlu dijelaskan oleh pihak yang sepatut kena bayar. Jadi dalam perkara ni, saya Rizwan Ikhlas, saya bertindak pantas cuba cari jalan menyelesaikan isu ni. Kita tak nak image Sultan Cala dalam perkara ni, Sultan Selangor. Kita tak nak tercala image ni. Di mana kita lihat peranan Minds adalah pembuat dasar. Yang melaksanakan dasar adalah JAIS. Yang utama Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Yang kedua JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya minta pihak netizen cuba Google, lihat apa peranan Minds dengan JAIS, apa peranan sebenarnya. Apa yang saya lihat dalam isu ni, di mana perintah mahkamah sudah ada, perlu dibayar. Di mana sebelum ni, sebelum penyerahan masjid oleh Encik Sarul Kumar, pihak JAIS dah panggil 2 kali mesyuarat, bukan sekali, 2 kali panggil mesyuarat, panggil main kontraktor dan sub kontraktor Encik Sarul Kumar, runding. Mereka adakan rundingan, dan pihak JAIS pujuk Encik Sarul Kumar, tolonglah kita nak guna masjid ni, tolonglah. Beliau pun dengan baik hati, dengan rela hati, beliau pun serah. Sebab ini janji. Apa yang dijanjikan oleh JAIS, dah tentu mesti ada janji-janji yang manis. Di atas dasar itu beliau pun serah. Sebab beliau percaya JAIS, bukan percaya dengan main kontraktor ataupun subkontraktor yang lain satu. Beliau pun disebabkan percaya JAIS, beliau pun serahkan kepada JAIS. Ini yang berlaku sebenarnya cerita ni. Bukan ada unsur saya nak menghina siapa ataupun wujudkan isu 3R di sini. Dari awal saya dah mula buat laporan polis. Sebelum saya nak masuk kes ni, saya tahu ada akan wujud elemen-elemen fitnah dan sebagainya. Maka dalam perkara ni saya lihat tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Contoh, rumah contohlah rumah Ali. Beliau bina rumah Ali. Ali pula bagi kat subkontraktor untuk bina rumah tu. Ali dah bayar segala pembayaran, akhirnya subkontraktor tak bayar. Adakah kita boleh tidur tenang dekat rumah tu? Dah tentu tidak. Ini yang akan berlaku, maksud saya, bila isu ni tak selesai, dah tentu Encik Sarul Kumar dia akan pergi kat masjid tu, dia nak ambil sebahagian struktur pembinaan ataupun dia korek balik ke apa ke, dia nak ambil balik. Beliau pun pernah buat laporan polis. Maka saya bertindak pantas. Saya sebagai aktivis, saya bertindak pantas, saya mengalang beliau
Jangan buat kerja sebegini, akan wujudkan satu masalah besar dalam negeri Selangor. Ini yang saya telah berjaya buat dalam isu masjid ini. Bukan saya nak wujudkan sentimen perkauman lah, 3R dan sebagainya. Jangan fitnah saya. Cuma saya syorkan kepada pihak MAIS, JAIS dan pihak berkenaan, panggil balik, apa salah? Panggil balik semua kontraktor ni, duduk semeja, cari jalan selesai. Jangan divert isu ni kepada isu 3R. Jangan. Jadi saya rasa amat kesal lah kenyataan semalam tu. Sebagai seorang ugamawan, kan, seorang haji, boleh keluarkan kenyataan begitu. Sepatut bagi tahulah, janganlah tuduh kami kita main semacam ni. Mainlah duduk sembang kat kita, bagaimana kita nak selesaikan isu ni. Ini yang sepatut dilakukan. Mana-mana pihak, kalau fitnah saya, fitnah diri saya akan ambil tindakan mahkamah. Saya akan saman orang yang berkaitan ni. Ini bukan isu kecil, ini isu besar. Ini memang isu-isu yang boleh mendatangkan bahaya dari segi ketenteraman awan dan sebagainya. Saya dah banyak kali maklum kepada pihak polis berkenaan isu ni. Masa ke semasa saya maklum apa yang berlaku dalam perkara ini. Saya harap pihak MAIS dengan JAIS, kita perlu bertanggungjawab. Masjid tu di bawah pengurusan siapa sekarang? Di bawah JAIS. Bila dah di tangan pengurusan JAIS, perlu ada tanggungjawab. Bukan saya tuduh MAIS atau JAIS yang berhutang, tidak. Saya tak pernah tuduh pun. Jangan putar belikkan isu ni. Maksud saya, tanggungjawab MAIS dengan JAIS ni perlu ada tanggungjawab menyelesaikan isu ni. Ini melibatkan isu bangsa lain. Kenapa kontraktor tu pergi baikkan China dengan India? Datang bina masjid, biarlah dia buat. Kenapa dia sub kepada China dengan India? Apa sebab? Perlu persoal dia. Sebab hari ni kontrak ni begini, projek ni diberi ni kepada orang Melayu Islam. Tanggungjawab dia, sepatut orang Islam yang bina kawasan tersebut, masjid ataupun apa-apa pun nak bina, orang Islam yang sepatut buat. Kenapa pergi bagi ke bangsa lain? Dan hari ni kita dah bermasalah. Kita harus malulah, kita ni berhutang dengan orang bukan Islam dalam perkara ni. Masjid dibina oleh seorang Cina dengan seorang India. Dibina. Ini yang berlaku. Jadi kita perlu cari satu kaedah bagaimana kita nak selesaikan masalah ni. Bukan nak divert pergi ke isu lain, nak memanaskan isu ni. Bukan saya yang nak memanaskan isu ni sebenarnya. Saya tak hina siapa-siapa pun. Saya tak wujudkan sentimen perkauman dalam perkara ni. Cuma saya ada menasihat, kalau isu ni tak ditangani, akan berlaku. Ini yang saya khawatir. Jadi saya harap pihak MAIS perlulah bersikap matang dalam perkara ni. Dan tentulah mungkin ada beberapa NGO lain, mungkin dia nampak emosi, oh boleh masuk isu ni, oh boleh bantai Rizwan Ikhlas ni, nak cari populariti, terpulang. Nak buat terpulang. Tetapi saya akan ambil tindakan kalau fitnah saya, tuduh bukan-bukan. Jangan. Ini bukan isu kecil. Jangan tiup bagi jadi besar.